Alright guys, hari ni saya nak share dengan anda tentang start point yang di mana kita dapat neutral ni lah dari bahagian generator atau transformer. Okay, kalau anda tengok kat sini, dari red phase yellow phase kita dapat 415, betul. Dari red ke blue kita dapat 415, dan dari yellow ke blue kita dapat 415. Okay, so daripada phase point ni, kalau phase ni kita measure dengan neutral, kita akan dapat 240. Okay, so bermaksud kalau blue phase dari neutral kita akan dapat 240, dan dari red phase ke neutral kita akan dapat 240, dan juga dari yellow phase ke neutral point kita akan dapat 240. Okay, so start point dia, neutral adalah start point dia. Itu adalah neutral, dan itu yang kita akan bumikan dalam bahagian transformer, dalam bahagian pendawaian lah. Alright, so kalau kita tengok pada bahagian ni pula, alright, kalau kita ada satu transformer yang di mana kita panggil dia sebagai, ini kalau anda tengok diagram ni anda tahulah, ini adalah step down transformer di mana anda akan masuk dua phase. Red phase dengan blue phase anda masuk dalam transformer, dia akan buat apa? Dia akan step down voltage tu kepada 240 watt. Di mana jika anda ambil probe dan anda ukur di bahagian output transformer, dari point A ke point B anda akan dapat 240. Persoalan dia sekarang, dekat mana dia punya neutral pula? Dekat mana neutral dia pula? Mana dia punya neutral point wujud dekat sini? Siapa tahu, sila komen.